Yang ahli zikir ni, dia boleh melihat nur dalam diri seseorang. Orang ni ada nur, orang ni gelap. Itu tajamnya ahli zikir. Ya subhanallah, sebab tu kita ni masalah Sayyidina Muhammad kena ada masa duduk dengan Tuhan. Jangan hanya masa kita duduk dengan orang, dengan Tuhan tak ada. Duduk dengan orang ni sebab kita kerja. Siang, malam, pagi, petang. Duduk dengan orang. Daripada masuk pejabat, sampailah keluar pejabat, duduk dengan orang dah. Kalau orang mereka balik malam-malam, jumpa orang pula, jumpa lagi. Jadi kena ada masa duduk dengan Tuhan. Duduk dengan Tuhan tu macam mana? Ambil Quran, baca. Kena ada peruntukan. Bangkit awal sikit, duduk atas tingkat semayang, berzikir, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi subhanallah, sudah tentu orang yang ada masa dengan Tuhan, duduk dengan Tuhan. Jadi semua tu boleh buat kalau dia pernah melalui apa yang dikatakan lazzatul dzikri. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad.